Okay, jadi Assalamualaikum dan apa khabar semua? Selamat datang kembali ke dalam Cakap Banyak Podcast. Okay, so hari ni adalah episod kedua. Nama aku Haziq Muhammad. So, let's go. Okay, so Assalamualaikum dan apa khabar? Sihat ke semua? Terima kasih pertama-tama sekali aku nak ucapkan sangat-sangat-sangat terima kasih kerana sudi untuk subscribe, sudi untuk tengok aku, okay, sudi untuk dengar aku dekat Spotify. Mana yang dah follow dekat Spotify, mana yang dah subscribe dekat YouTube aku, mana yang dah komen, mana yang dah like, mana semualah, mana yang dah share, mana yang dah suggestkan dekat kawan. Terima kasih semua. Aku sangat-sangat menghargai lah jasa korang semua. Aku sangat hasil untuk benda ni, aku sangat all out untuk benda ni. Okay, aku sangat-sangat happy lah untuk buat benda ni disebabkan korang support aku sampai episod pertama pun, sampai bagi aku itu adalah lebih daripada jangkauan aku lah, lebih daripada macam mana nak cakap, lebih daripada aku punya tanggapan. Aku rasa macam aku nak post episod tu sebab aku nak starter je. Aku tak kisah pun orang tengok ke tak, tapi ramai pula yang tengok walaupun tak sampai 100. Bagi aku, semalam aku check, tadi aku check 40 view. Aku tak pandang like, aku tak ingat like berapa, tapi aku pandang view tu aku rasa macam damn, banyak tu. 10 view tu agak banyak bagi aku dekat YouTube. Dekat podcast ada beberapa orang yang dengar. Itu adalah anjakan paradigma lah bagi aku kan. Jadi terima kasih aku nak ucapkan kepada semua yang support aku pada episod pertama lah. Jadi ini episod kedua. Tanpa buang masa lagi, aku tak nak cerita pasal diri aku je. Episod pertama diri aku, episod kedua diri aku. Bosan lah kau nak dengar. Jadi apa kata kita masuk ke segmen yang pertama yang aku akan persembahkan dekat korang, iaitu storytelling, ataupun aku akan baca cerita kepada korang dan aku akan ulas satu-satulah pasal cerita tu kan. Aku akan beri pendapat aku dan sebagainya. Jadi itulah dia, macam yang korang nampak. Okay, aku tengah pakai mic baru. Mungkin korang dengar kualiti jauh, adalah jauh sangat. Aku rasa better sikit daripada episod pertama sebab aku dah beli mic yang baru. Walaupun mic ni mic biasa-biasa je kan. Kita beli dekat beg kuning. Tapi bolehlah bagi aku kan untuk naikkan semangat aku lagi kan. Tak perlu pun mic-mic mahal untuk aku beli kan. Terlampau apa orang kata, overbuy kan. Aku tak nak overbuy, so aku beli mic yang biasa-biasa je. Ini pun pakai stand aku. Apa benda lah korang tengok keadaan dia nampak pun nampak DIY kan. So benda ni untuk aku menyedapkan lagi aku punya perasaan, untuk aku meningkatkan keselesaan aku untuk berborak dengan korang. Korang pun selesa tengok aku, korang pun selesa dengan aku kalau aku ada equipment yang baru. Okay, so minta maaf kalau aku ada tersasul ke apa. Biasalah aku lidah Jawa kan, dah biasa cakap Jawa, so cakap bahasa Melayu biasa dia jadi tersasul lah. Okay, jom kita start segmen kita yang pertama, yang aku persembahkan kepada korang lah. So kita nak baca dekat IIUMC. Aku akan sediakan link dekat aku punya video ni. So kalau korang ada cerita, korang boleh je tekan dekat link tu, Google Form. Korang isi je apa yang korang nak isi, korang luah je apa yang korang nak luah. So aku akan baca di setiap episod yang seterusnya lah. Okay, kalau bagus ceritanya, baguslah. Kalau bagus ceritanya, tak baguslah yang korang dengar. Tapi daripada segi pembacaan aku, insyaAllah aku akan jah boh. Bagi sedap nak dengar lah kan. So mana-mana korang yang tengah buat kerja tu, fokus kerja korang. Okay, mana-mana yang korang tengah drive tu, drive elok-elok. Mana korang yang tengah berehat, selamat berehat dan mendengarkan cerita aku. Okay, pertama sekali aku nak baca cerita daripada mana, daripada AMK nama dia. Nama akaun dia, of course lah bukan nama dia kan, AMK. Mana ada nama orang AMK. Okay, so tajuk dia Mana Pergi Lelaki Baik. Okay, aku tertarik nak baca cerita ni sebab uh, zaman sekarang ni, macam yang viral baru-baru ni, banyak kes lelaki membunuh dan sebagainya kan. So bogol, bunuh, PDF dan sebagainya. So aku akan bacakan cerita pasal lelaki ni sebab dia ni dia komplain pasal lelaki zaman sekarang. Okay, so jom kita baca.
Mana pergi lelaki baik, tajuk usaha dia. Okay. So cerita dia macam ni. Assalamualaikum. Cerita saya bukan fokuskan kepada lelaki sahaja, dia kata. Tapi main karakter adalah lelaki. Sebab lelaki itu ketua untuk segalanya, tapi terlampau ramai yang rosak. Kalau saya cakap macam ni, mungkin ada orang cakap, circle kau je kot lelaki macam tu. Tidak, dia kata. Circle saya ada lelaki yang baik dan mostly ada juga yang rosak. Cuma zaman sekarang kan, terdedah pada internet dan sosial media. Dari situ kita boleh nampak dan perhati, nak jumpa lelaki yang baik itu sangatlah susah. Boleh dikatakan hanya 10%. Zaman sekarang ramai yang diperhambakan oleh nafsu. Kita ambil contoh satu kes terhangat zaman sekarang. ATM buat aktiviti penganjur ye. Korang tahu kan penganjur ye yang 2 bulan lepas kot viral. Aku tak tahu ni bila. Januari. Oh, waktu bulan 1 hari tu. Lama jugalah cerita ni. Yang pasal ye tu yang ATM buat aktiviti ye yang kantoi tu buat pesta buat orang perempuan dan sebagainya, yang tu. Korang tahu kan? Faham lah korang. Okey, dia cakap pasal tu lah, pasal tentera buat tu kan. Dan kes yang dah lama berlaku dan sekarang makin berleluasa. Tapi dah tenggelam kerana dianggap dah normal. Aktiviti songsang bukanlah nak cakap kalangan perempuan tak ada. Ada tapi dia cakap dan aktiviti songsang. Lepas tu koma, bukanlah nak cakap kalangan perempuan tak ada. Ada tapi peratusannya tidak dapat dibandingkan dengan kes nafsu dalam kalangan lelaki. Kenapa ya? Wahai lelaki, tentera tu pelindung negara tu. Seorang manusia yang dah didisiplinkan tu bukan biasa-biasa punya orang. Dia katalah, hailah, sedih betul. Sorry. Dan dia kata lagi, kes curang jangan cakap. Dalam berita berapa ramai orang cerai dan 5 tertinggi cerai adalah disebabkan orang ketiga. Dan sebab 5 tertinggi adalah disebabkan orang ketiga. Yang ni baik lelaki baik perempuan sama je. Tapi di sini saya nak bercakap pasal lelaki. Engkau kan ketua keluarga. So apa ni? Bukan ni je. Saya pernah terbaca dan lihat video on social media ulama yang memberikan alasan mengenai kecerangan yang berlaku dan solusi terbaik adalah bukan penceraian. Ya, saya tahu cerai adalah berdosa. Berdosa besar. Tapi curang juga berdosa besar kerana berlakunya maksiat. Nanti adalah yang cakap, kalau macam tu bagilah kahwin yang lagi satu. Bagilah kahwin lagi satu. Kau mampu nak tanggung? Dia tanya. Dengan kes 50-50 je zaman sekarang. Tapi bila cakap pasal curang, ada je yang membolehkan poligami. Padahal masa kahwin minta 50-50. Tak rasa malu ke lelaki? Anda tak rasa gagal ke sebagai seorang manusia, seorang hamba? Dia kata macam tu lah. Lepas tu, dia kata lagi, oh ya, ulama tu boleh cakap. Oh ya, ulama tu boleh cakap jangan hukum suami kita. Tapi bimbing dan nasihat mereka. Lol, macam terbalik pula ya. Patutnya kamu tu lelaki yang membimbing dan menasihati, bukan dibimbing. Dan ada sebabnya kenapa engkau tu wahai lelaki dilantik menjadi ketua keluarga, dia kata. Namun ulama tu saya tak nak bagi tahulah ya. Nama ulama tu saya tak nak bagi tahulah ya. Ulama ni dekat Malaysia by the way, dia kata. Tak salah pun apa dia cakap sebab kerja kita bukan menghukum. Tapi isunya di sini, kalau si suami pun gagal menjalankan tanggungjawab, ni bukan syurga di bawah tapak kaki suami. Ini memang dah tak ada dah. Dah terbalik, si isteri pula kena ambil tanggungjawab suami. Tak perlu malu ke suami. Cumanya sedarlah wahai lelaki. Jadilah lelaki yang baik. Tolonglah. Tak malu ke? Tak malu dengan Tuhan. Tak malu dengan anak-anak. Anak perempuan. Tak malu dengan perempuan. Jadilah ketua dan lelaki yang baik. Jika itu bukan anda, jangan terasa lebih-lebih ya. Okey. So kat sini yang kita nampak dia komplain pasal lelaki. Okay? Dia fokuskan dekat sini sebab dia sendiri kata tapi main karakternya adalah lelaki, dia kata. First of all, aku nak cakap aku bagi disclaimer awal. Aku takkan backup lelaki sebab aku lelaki. Aku takkan backup perempuan sebab aku acah jambu, bukan. Okay. So benda ni aku nak ulas berdasarkan
fakta yang bagi aku betul lah kan. Bagi seorang manusia yang berfikiran waras, insya-Allah saya belum gila, tapi aku akan cuba rungkaikan, cuba ulaskan apa yang betul lah kan. Sebagai seorang lelaki, sebab dia perempuan, kemungkinan yang tulis ni seorang perempuan, okey. Aku lelaki. So aku akan bagi POV aku sebagai seorang lelaki dekat dia punya confession ni lah. Okay, first of all, dia cakap pasal uh, tadi dia kata pasal circle lelaki zaman sekarang. Oh, bukan circle. Dia kata pasal kebanyakan lelaki zaman sekarang rosak. Dan yang baik ada 10% je dia cakap. Dekat sini aku nak tanyalah kepada kaum-kaum perempuan. Okay. Aku bukannya lelaki dengan perempuan. Kau perempuan aku lelaki nak buat perang. Tak ada, bukan. Aku nak tanyalah kaum perempuan. Okay. Aku nak bagi fakta dekat sini yang saya nak cakap aku rasa orang ataupun akak yang tulis ni cakap lelaki macam ni sebab dia adalah seorang perempuan. Oh, itu je aku nak cakap. Contoh kalau korang nak cakap kat aku macam tu lah. Sebenarnya, contoh, kita akan backup, kita akan ada bias dekat kita punya gender. Okay, faham tak maksud aku? Kita akan ada bias dekat kita punya gender, kecuali kalau kau pondan lah, itu saja. Tapi kau akan ada bias dekat gender kau. Contohnya, kau nampak, ni aku cerita pasal, aku kaitkan dengan racist, bangsa contohnya. Berita, kita tengok berita hari-hari, kita Melayu, okay? Contoh, aku Melayu. Kita Melayu, kita nampak cerita pasal India, contoh. India merompak. Ya, contoh. India pukul Melayu. India itu ini. Dalam sebulan, okay, ada seminggu je berita yang berturut-turut pasal India. So kau akan rasa tertumpu dekat berita yang mana? Hari-hari ada buat jenayah. Melayu hari-hari ada buat jenayah. Tapi seminggu tu India buat jenayah berturut-turut. Kita akan fokus dekat berita yang India tu. Sebab kita ada bias. Okay? Engkau India, aku Melayu. Aku ada bias. Aku akan backup bangsa aku akan rasa pelik dekat kau punya bangsa. Faham? So itu nama dia bias. Okay? So akak ni ada bias. Akak ni ada bias bila dia nampak lelaki buat benda ni. Padahal banyak lelaki ada buat salah, perempuan pun ada buat salah, viral lelaki pun ada, viral perempuan pun ada. Tapi dia fokus dekat viral yang lelaki sebab dia perempuan. Dia takkan nampak benda yang dia salah, dia akan nampak benda yang lelaki salah. Faham tak? Aku bukannya, lagi sekali aku nak disclaimer, aku bukannya perang jantina. Orang yang tak cerdik je nak buat perang jantina sebenarnya. Betul apa yang dia cakap ni. Kebanyakannya lelaki itu, lelaki ini. Okey, betul. Tapi kau kena pandang daripada side yang fair lah sebenarnya. Lebih kepada adil lah. Lelaki pun ada banyak buat salah, perempuan pun ada banyak buat salah. Cumanya yang kau nampak dekat lelaki sebab kau perempuan. Okey, itu pasal bias satu. Yang kedua pasal yang dia kata hubungan sejenis tadi. Okey, hubungan sejenis ni dia sangatlah sensitif sebenarnya. Okey, sangatlah benda yang sebenarnya tak logik untuk seorang manusia berfikir pasal hubungan sejenis ni. Tapi yang bagi aku bila dia kata spesifikkan dekat perempuan hubungan lelaki hubungan sejenis, benda ni ada something wrong. Sebab bagi aku, nampak aku nak tunjukkan bias aku sebagai seorang lelaki pula. Bagi aku lagi nampak banyak potensi perempuan untuk melakukan hubungan sejenis. Sebab apa aku cakap macam tu? Aku setakat aku hidup, tak sampai 30 tahun lagi aku hidup setakat ni. Kiranya aku masih muda. Kiranya aku masih muda, lagi banyak pengalaman aku berkawan dengan perempuan yang suka sesama jenis daripada lelaki yang suka sesama jenis. Gagap dah aku ni cakap pasal hubungan sesama jenis ni. Sebab benda ni sangat-sangatlah pelik dan menjijikkan lah bagi aku. Okey, dekat situ aku dah nampak something yang bagi aku akak ni
dia tak semua salah. Tapi bab tu aku rasa something wrong lah. Kemungkinan lah korang ada banyak kenal kawan lelaki yang gay ke, aku tak tahulah. Tapi bagi aku lagi banyak kenal kawan perempuan. Aku lagi terbuka kepada yang aku tak kenal pun, yang daripada cerita sampai kat telinga aku pun lagi ramai perempuan suka kepada orang punya gender sendiri. Okay, sebab uh, jangan jangan marah aku, tapi bagi aku lelaki dengan lelaki, okay, lelaki dengan lelaki. Contoh aku cakap dekat kawan aku cakap contohlah Samad cakap dekat Rahim. Samad cakap dekat Rahim, terima kasih dok, aku sayang kau. Kalau okey, dengar ayat pertama, terima kasih dok, aku sayang kau. Itu ayat pertama. Dua, terima kasih dok, sayang dok kau. Ayat kedua. Dekat situ pun lelaki dah rasa macam apa benda ni dekat ayat pertama tu. Terima kasih dok, aku sayang kau. Yang itu dah mengerikan. Okey. Benda tu sebagai seorang lelaki, aku rasa kalau member aku cakap macam tu, aku akan debit lah belakang dia, sebab aku rasa macam something wrong lah dengan dia. Okay. Walaupun dia gurau, aku akan rasa something wrong. Nampak tak dekat situ betapa jauhnya seorang lelaki dengan gay. Biasanya lelaki yang minat sesama lelaki ni, lelaki yang ada sifat keperempuanan dia lebih. Maksud aku, dia lebih terbuka kepada perempuan, dia lebih berkawan dengan perempuan. Okay. So bagi aku, pesan untuk hubungan sejenis sesama lelaki tu lagi rendah daripada hubungan sejenis sesama perempuan. Kalau perempuan borak, contohnya Maisara dengan siapa? Farida dengan Maisara borak. Farida nombor tu. Tak payah, aku letak je lah. Maisara dengan Farida tengah borak. Terima kasih duk. Uh, I love you. I miss you. Tak ada masalah. Sebab perempuan dengan perempuan biasa kita dengar macam tu. So, diorang lebih selesa dan diorang lebih terbuka perempuan kepada perempuan. Perempuan akan terbuka apa yang dia buat time seorang-seorang. Okay? Apa yang dia buat time di dalam keadaan dia berseorangan, apa yang berlaku di ni. Tapi lelaki dia jarang cerita dekat lelaki yang lain. Okay. So perempuan ni dia akan lebih mudah selesa lah. Itu bagi pendapat aku. Kalau korang ada pendapat lain pasal hubungan sejenis ni kan, korang boleh komen. Korang boleh nak bagi pendapat yang lain pun boleh, tak ada masalah. Okay. So yang kedua dia cakap pasal nafsu. Okay, yang ni aku cakap tadi, tak semua yang dia cakap ni salah. Aku banyak juga rasa yang dia cakap ni betul. Yang pasal nafsu ni, aku blame dia. Dia cakap pasal lelaki selalu kalah dalam hal nafsu. Betul. Betul, lelaki selalu kalah dalam hal nafsu. Tapi sebab apa lelaki tu kalah? Kau main game, sebab apa kau kalah? Kau kalah sebab kau ada pencabar, ataupun kau ada orang yang melawan kau. Okey, engkau lawan orang, kau kalah sebab apa? Sebab ada orang yang lawan kau. Macam tu juga dengan nafsu ni. Okey. Lelaki akan kalah dengan nafsu dia sebab jumpa perempuan yang mencabar dia. Faham? Perempuan yang berpakaian ketat. Lelaki nafsu dia dekat bila tengok perempuan berpakaian ketat. Perempuan nafsu dia untuk menunjukkan yang dia tu cantik. Aku tak cakap perempuan ada nafsu untuk menunjukkan yang dia tu seksi, dia tu ada uh, buah yang besar. Aku tak cakap macam tu. Perempuan ada nafsu menunjukkan itu, tak ada. Perempuan ni dia punya nafsu, bagi aku lah, aku tak tahu, aku bukan perempuan. Bagi aku perempuan ada nafsu untuk menunjukkan yang dia tu ada badan yang cantik. Dia bukan niat untuk bagi lelaki tu terangsang ke apa. Dia nak bagi lelaki tu terpesona. So benda tu dekat situ. Perempuan kalah dekat situ, lelaki kalah dekat situ. Benda ni kita kena adil. Kita kena tunjukkan yang kenapa perempuan, lelaki jadi macam ni, kenapa lelaki macam ni, sebab perempuan macam ni. Okay. Dekat situ poin aku asal nafsu yang tu lah. Okay. Eleh, kenapa nak bagi alasan macam tu? Takkan aku nak bagi nak bagi pendapat macam seorang ustaz pula. Dia ni ulama, bagi something dekat dia pun dia boleh tolak. Bagi aku yang biasa-biasa ni kan. Subscriber pun baru 100 orang. Takkan dia nak dengar cakap aku? Okay. So dekat sini apa yang dicakap ni
bagi aku sekali lagi aku ulang, kau kena jadi fair. Kau nak cakap pasal lelaki ni bernafsu, kau kena check kenapa lelaki tu jadi macam tu. Okay. Sebenarnya takkan ni aku bagi tahu dalam sat lain lah, bukan daripada sat perempuan ada 9 nafsu. Dari Islam pun kata perempuan ada 9 nafsu, lelaki ada 1 nafsu kan. Dalam Islam pun ada kata macam tu. So benda tu kau kena jadi fair. Lagi tak fair kalau aku cakap kat kau, alah aku nak cakap itu orang bernafsu, engkau boleh 9 nafsu, kita orang ada 1 nafsu je, engkau lagi bernafsu dari kita orang. Tak fair lah cakap macam tu kan. Baik kita Aku cakap macam ni sebab aku nak bagi fair. Kenapa lelaki macam ni, sebab perempuan macam ni. Okay. Yang seterusnya dia nak cakap pasal kes cerai. Okay. Dekat IIUM Confession ni sendiri pun aku ada banyak sangat cerita yang aku baca pasal kenapa bercerai, sebab dia jumpa bini dia ada skandal dekat tempat kerja, lelaki duduk rumah. Okay. Tu benda tu lah. So macam yang aku cakap tadi, benda banyak je, cuma dia lebih fokus kepada lelaki. So dia akan rasa macam, lelaki zaman sekarang ni teruk lah. Padahal sama je, dia sama je. Yang dia cakap pasal dah normal dah lelaki buat macam ni, zaman sekarang pun normal perempuan buat macam tu. Faham tak? So kita contoh lah, contoh ini daripada side Gen Z lah, orang-orang muda, orang muda, orang akan macam mana, bila korang cerita pasal bercinta, contoh cerita pasal bercinta, okey, engkau dalam bercinta, engkau selalu dengar kawan kau, aku pergi tengok wayang lah dengan dia ni, kita dah tak ada rasa terkejut macam, aku berdua je dengan dia, aku buat apa dengan dia berdua. Benda tu dah tak ada. Itu maksud aku, benda tu dah normal. Aku tak cakap benda tu baik, okay? Tapi aku nak cakap benda tu sampai dah jadi normal. So kau tak boleh nak cakap lelaki dah normal dah jadi, sampai orang dah nampak normal lah. Orang nampak perempuan berpakaian terbuka pun dah normal sekarang. Kau scroll telefon 2 saat pun kau dah nampak punya. Kau dah scroll 3 saat pun kau dah nampak. Confirm aku boleh jamin kau akan nampak lah. Aku boleh jamin kau akan nampak perempuan berpakaian macam tu. Payah nak scam saya lah, tak payah. Kita sama-sama main social media, kita sama-sama menyaksikan mana yang menjual, mana yang membeli, mana yang membeli, mana yang menjual, mana yang iklankan lagi, kan? Kalau nak cerita pasal lelaki ni bernafsu DS account, cukup bagi tahu saya, korang bagi tahu saya, okey, bagi tahu aku berapa banyak lelaki buat DS account. Lama kan korang fikir kan? Bagi aku satu nama lelaki yang buat DS account. Lama korang nak fikir. Apa lah? Apa kan lelaki buat DS account? Aku nak tanya korang, perempuan yang buat DS account, 2 saat je korang dah dapat jawab. So dekat situ, aku sekarang ni cuba berlaku fair. Okay. Mungkin lelaki banyak bab buat DS account, perempuan lagi banyak bab buat DS account, tapi lelaki banyak dari segi penontonnya, kan? Kemungkinan ada perempuan yang tengok juga DS account perempuan, tapi benda tu tak banyak sebab tak apa ni, macam mana orang cakap, benda tu kita bila kita fikir, gila apa perempuan tengok perempuan, sebab benda tu tak viral, itu je. Okay, tak viral, itu je masalah dia. So bagi aku sama-sama kena pandai handle lah. Janganlah cakap perempuan je, janganlah cakap lelaki je. Yang lelaki jangan salahkan perempuan je, yang perempuan jangan salahkan lelaki je. Tak adil. So kita sama-sama cakap pasal kita sama-sama nilai lah, kan. So normal. Lepas tu aku lupa nak cakap yang pasal dia cakap nak jumpa lelaki baik tu sangatlah susah. Boleh jadi 10% je. Sebab yang viral tu lelaki yang tak baik je. Rasmi. Takkanlah nak masuk dekat berita pula. Takkan nak masuk kat berita pula seorang lelaki baik ditemui. Seorang lelaki
ditinggalkan oleh perempuan, dia dah baik, dia dah korban ke segalanya tapi kena tinggal. Lelaki menolong itu, lelaki menolong ini, takkanlah nak keluar berita pula. Tak ada orang nak tengok berita orang baik. Orang nak tengok berita hangat je. Macam yang aku cakap, aku tengah borak ni, korang nak dengar benda yang aku cakap controversial, itu je. Yang kau cakap jumpa 10% ni sebab nak viral lelaki baik. Perempuan baik pun. Takkan nak viral perempuan baik ditemui. There's no make sense dekat situ. Kalau aku dah cakap Inggeris tu, maksudnya benda tu serius. Korang kena so yang seterusnya dia cakap pasal ulama' ni. Benda ni aku tak pastilah dia cakap pasal ulama' ke, pasal ustaz ke, yang dia tiba-tiba nak claim orang tu ulama' ke, aku tak tahulah kan. Dia kata dia kata pasal bercerai kebanyakannya daripada perempuan. Daripada lelaki. Nol. Each other sebenarnya. Okay. Kadang-kadang perempuan yang buat salah ke, kadang lelaki yang buat salah. Macam aku cakap tadi, banyak lagi cerita yang aku baca dekat Young Confession ni. Banyak je perempuan punya salah. Perempuan curang, perempuan itu, perempuan ini, perempuan main apa benda lah, istilah dia macam tu lah. Macam tu lah. Maksud aku, dia, kau kena jadi fair. Bagi aku, kita kena hentikan lah benda yang perang-perang pasal gender, pasal gender ni teruk, gender ni baik, gender ni baik, gender ni teruk, perempuan teruk, lelaki baik, perempuan teruk. Sampai bila? Sampai bila orang nak susah lah. Tak tahulah. Bagi aku lelaki, kita kena stop lah benda ni kan. Bagi aku seorang POV lelaki, benda ni tak patut jadi pun. Aku tak tahulah siapa yang startkan perang gender ni. Memang aku tak tahulah otak dia dekat mana kan, start perang gender. Padahal kau nak lahir dekat atas dunia ni pun kau perlukan dua-dua gender ni. Tak boleh Aminah dengan Kalsum dapat anak. Boleh. Badrul dengan Muhaimin dapat anak. Tak boleh. Dia kena Kalsum dengan Muhaimin. Badrul dengan siapa? Suraya contohnya. Untuk dapatkan, untuk sampaikan kau sampai ke sekarang ni. So kau tak boleh nak perempuan baik, lelaki buruk. Boleh. Bagi aku tak fair benda tu. Kau nak wujud dekat atas dunia ni pun kau perlukan salah satu, orang kata salah satu gender ni. So tu je lah yang aku nak cakap pasal ni. So jalan penyelesaian tu je. Be fair. Okay. Lelaki ada baik dia, perempuan ada baik dia. Lelaki ada jahat dia, perempuan ada jahat dia. That's all. Kita semua manusia, kita didatangkan dengan ujian yang berbeza-beza. Kita diturunkan ke atas bumi hanyalah satu kita punya. Ni kalau ikut Islam, kepercayaan orang Islam, okay, Allah turunkan kita dekat muka bumi ni untuk beribadah. That's all. Allah turunkan Adam dan Hawa. Okay, Allah tak turunkan Adam sahaja, Allah tak turunkan Hawa sahaja. Okay, dua-dua buat salah dekat syurga sehingga dikeluarkan ke atas dunia. So itulah dia. Okay. Kalau cerita pasal Adam dengan Hawa, Nabi Adam dengan Hawa ni, kalau ikut pengetahuan aku lah, benda yang aku ingat lah, aku tak tahu. Kalau salah, beritahu aku salah. Okay, sila komen kalau aku salah lah. Adam dengan Hawa pun benda tu diorang di offer buah yang dilarang, Allah larang diorang makan. Diorang makan buah tu disebabkan hasutan syaitan. Okay, yang aku pernah dengar, jangan marah aku. Okay, yang aku pernah dengar, Hawa cakap dekat Adam, dia cakap makan je lah buah tu, boleh kot. Adam makan. Nah, benda tu tak boleh makan sebenarnya. So benda tu nak salahkan siapa? Tak boleh. Tak boleh salahkan siapa-siapa. Kena salahkan dua-dua. Tak boleh salahkan salah seorang. Yang salah Hawa sebab dia cakap dekat Adam, boleh kot makan. Salah Adam sebab dengar cakap Hawa. Itu korang kena faham sebenarnya.
konsep peperangan lelaki dan perempuan ni membosankan. So janganlah ulang lagi benda ni. Tak payahlah nak lelaki macam ni, perempuan macam ni. Tak payah. Tak payah. Tak relevan. Zaman sekarang 2026 salahkan gender lagi. What the hell? Apa benda ni? Ya? Yang lelaki pun sama. Aku cakap betul. Lepas tu aku tak boleh kalau benda tu perempuan yang patut protect, tapi lelaki berhadapan diri dia dia protect. Contohnya macam aku ingatlah kes apa hari tu. Perempuan ya, perempuan apa lah benda tu? Adalah yang perempuan punya masalah, lepas tu perempuan dah bash satu influencer ni, dia bash. Bukan salah perempuan lah. Tiba-tiba ada seorang lelaki lembut. Aku tak blame lelaki lembut. Engkau lembut daripada kecil, itu memang sifat asal kau. Beza lelaki lembut dengan lelaki yang berusaha nak jadi lembut, there's something wrong ah. Aku dah slang Indian dah ni aku cakap ni. There's something wrong lah. Engkau seorang lelaki, engkau berdiri nak backup perempuan. Tiba-tiba dia buat video. Engkau ni kenapa buat lelaki Engkau ni kenapa buat macam ni? Contoh. Engkau ni kenapa buat macam ni? Perempuan ni macam ni. Perempuan lepas tu ramai kat komen lah. Of course lah ramai kat komen. Louder. Mantap. Marah lagi. Macam tu lah sebenarnya. Let's girl protect themselves berbanding engkau yang pura-pura backup perempuan. Faham tak? Kau tak nampak macam gempak pun. Kau lebih nampak kepada menggelikan. So, aku tak cakap kita boleh tindas perempuan. Biar perempuan punya masalah, biar perempuan protect diri dia. Engkau tak payah nak acah-acah sangat. Engkau tak gempak pun. Engkau tak gempak pun. Sejujur, aku cakap, engkau tak gempak pun sebenarnya. Tak payah nak acah-acah sangat, okay? Okay, itu saja. So, cukup banyak. Very lama aku rasa dah damn, dah 30 minit aku cakap berceloteh setengah jam. Setengah jam aku boleh borak gila. Gila. So sampai situ je lah aku nongkaikan cerita ni. So kalau korang rasa berminat dengan storytelling aku pada hari ini, okay, korang boleh komen lagi cakap nak lagi storytelling macam ni. So ataupun kalau korang ada cerita sedih, cerita kena tinggal, cerita family ke, cerita lawak ke, cerita seram ke, nanti aku akan sediakan link dekat bawah video ni ataupun dekat Spotify, ada dekat bio. Adalah dekat link. Korang carilah link. Aku akan tunjukkan link. Korang tekan dekat situ Google Form. Korang isi je jalan cerita korang. Korang tak letak nama sebenar pun tak apa. Aku akan bacakan cerita tu macam ni. Okay. So selamat menjalani hari-hari anda. Jadi kita punya episod lupa aku nak cakap. Episod kali ni tak ada sponsor. Jadi kalau korang ada nak sponsor, korang ada perniagaan yang tengah nak grow business korang bolehlah DM aku, cakap open lagi ke untuk sponsor. Okay, open lagi ke untuk korang sponsor aku boleh. Nanti aku akan letak korang punya dekat sini ke, dekat atas ni ke, lebih kurang macam tu lah. So terima kasih mana yang dah subscribe. Mana yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Mana yang belum like, boleh tekan button like dulu. Boleh tekan bell notification untuk tak tertinggal video aku yang seterusnya. Mana yang dekat Spotify, bolehlah korang like dan komen apa yang betul, apa yang tak betul, apa yang korang setuju, apa yang korang tak setuju. Korang boleh komen dekat bawah, komen down below. Okay, so terima kasih. Terima kasih untuk mendengar ke Cakap Banyak Podcast. So, Assalamualaikum.